Hai semua, Assalamualaikum. Now, ada orang komen dekat post saya berkenaan Iran. Dia kata perang Iran-Israel ni wayang je. Sebab dia kata dekat Iran pun ramai orang Yahudi. So, saya nak komen sedikit pasal ni berdasarkan kefahaman saya. Dan kalau you all ada maklumat tambahan, boleh tulis dekat komen. Yahudi adalah agama dan orang beragama Yahudi ada di mana-mana sahaja. Tak semua orang yang beragama Yahudi sokong kerajaan Zionis Israel. Sama juga dengan orang Iran yang beragama Yahudi, tak semestinya diorang sokong Israel. Tetapi ini berbeza pada mereka yang menggelarkan diri sebagai Iranian Zionis, orang-orang Iran yang sokong rejim Israel Zionis sekarang. Diorang ni benar-benar wujud, sama ada di luar atau di dalam Iran, tapi kebanyakannya di luar Iran. Dan untuk memahami perkara ni, kita perlu berbalik semula kepada sejarah revolusi Iran tahun 1979 semasa diorang gulingkan kerajaan monarki Shah. Siapa yang tak tahu pasal tu, basically apa yang berlaku ialah penggulingan raja kerajaan sekular yang diketuai oleh Shah Reza Pahlavi digulingkan dan digantikan dengan kerajaan Islam sekarang yang diketuai oleh Ruhollah Khomeini. Jadi orang-orang yang bukan beragama Islam dan yang liberal, diorang tak sokong Khomeini ni. So kebanyakan daripada diorang keluar dari Iran pergi ke negara lain. Start dari situlah propaganda Israel untuk memecah belahkan orang Iran bermula. Diorang kata Israel dan Iran yang dulunya dikenali sebagai Persian Empire adalah tamadun yang lama. So kita kena dua-dua berganding bahu untuk mencapai ketamadunan tu, kegemilangan, zaman kegemilangan mereka dulu. Jadi orang yang termakan hasut ni, diorang support Israel. Jadilah Iranian Zionis. So dalam golongan Iranian Zionis ni bukan sahaja orang-orang Yahudi yang dah keluar daripada Iran, tapi sekarang diorang dah beranak pinak lah. Sekarang ni anak-anak diorang yang even tak pernah pergi ke Iran, diorang support kerajaan Israel ni. Selain daripada itu, ada juga orang-orang Iran lain yang dah keluar dari Iran disebabkan faktor seperti diorang ni support LGBT, ataupun diorang ni dah convert pergi agama lain, ataupun apa sahaja, even yang berkaitan dengan politik. So diorang ni dah dibuang negara, diorang dah diharamkan untuk masuk balik ke Iran. That's why diorang support Israel supaya diorang ni boleh balik ke Iran. Tapi korang jangan confuse pula, tak semua orang yang tak support kerajaan sekarang ni sokong Israel. Diorang ni memang tak dapat dinafikan. Ramai yang tak suka dengan keadaan bagaimana kerajaan negara mereka diuruskan. Tetapi diorang sangat-sangat menentang serangan Israel terhadap Iran. Bagi saya, Iranian Zionis ni adalah orang-orang yang sebab macam mana diorang boleh percaya yang kerajaan yang menyokong kekejaman ni boleh bantu mereka untuk bangunkan Iran. Dan diorang pakai slogan Make Iran Great Again. Sebab satu dunia kot sekarang dah memandang negatif terhadap negara Israel. So macam mana dia nak tolong untuk majukan Iran?